أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبي المصطفى رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih ayahanda Tuan Pengurusi, yang dikasihi ahli jawatan kuasa Surau Muhammad Al-Fatih ke Muhammad Fatih? Ada Alif Lam. Ada orang depan tu dia tulis Alif Lam, ada. Yang dikasihi ahli jawatan kuasa daripada setinggi-tinggi peringkat sampai serendah-rendah peringkat yang menerajui Surau Muhammad Al-Fatih. Mudah-mudahan tuan-tuan dikurniakan dengan lapang dada, tenang fikiran, sihat tubuh badan. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan juga, yang sentiasa disanjung, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, cikgu-cikgu sekolah, pensyarah-pensyarah universiti, ada sebarang salah dan silap, berbalang-balang lah. Berilah teguran pada saya ni. Saya doakan tuan-tuan guru sekalian dikurniakan Allah nur cahaya pada lisan, pada wajah, pada tubuh badan, agar mudah
diikuti dan dijadikan contoh toladan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya kasihi sekalian mengatasi sekalian makhluk yang ada di dalam surau yang mulia ini, iaitu ayah dan ibu saya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam kebajikan, dimurahkan rezeki, ditetapkan iman, dibalas dengan balasan yang setimpalnya, disediakan tempat yang baik di syurga, dan dikalungkan dengan mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya sayangi ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat ahli jemaah, mudah-mudahan tuan-tuan dan juga saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Galat rasanya kalau saya nak mula terus majlis, sebab saya suka kalau kita mulakan majlis kita dengan surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan juga kepada kedua ibu bapa kita, datuk nenek kita, para masyayikh kita, cikgu-cikgu kita, tuan-tuan guru, dan sekalian jiran, tetangga, sahabat handai kita yang dah pergi dahulu daripada kita. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan semua sihat kah? Alhamdulillah. Khair. Tahukah tuan-tuan bahawa Allah Ta'ala ketika ini suara saya clear macam ni boleh? Hak orang perempuan dengar suara? Dengar elok boleh? Okey, boleh anggut tu boleh dah. Tahukah tuan-tuan bahawa Allah Ta'ala ketika mana dibuatkan alam ini, yang dimaksudkan oleh saya alam iaitu langit, bumi dan di antara keduanya. Jadi hari ini bila saya sebut kat tuan-tuan, tuan-tuan kena bayangkan lebih. Bukan langit hak biru kita duk nampak ni saja. Bukan hak yang langit hak gelap kita nampak ni. Tapi kalau gelap ni boleh. Hak gelap ni pasal kita tak nampak awan, jadi kita nampak bintang. Bintang tu dia tak duduk kat kita. Itu boleh. Jadi Allah Ta'ala ciptakan langit dengan firman Allah, wa banayna fawqakum sab'an shidada. Aywa, ahsantum, bagus tuan-tuan. Allah binakan di atas kita dengan perkataan kita guna Allah construct. Islam banyaknya dia akan construct, dia bukan distract. Dia tak hancur. Islam dia tak hancur, dia akan bangun balik. Islam dia akan bangun balik. Baik, okey, kita berhenti kat situ dulu. Kita cerita Islam bila kata dia ni sifat dia construct. Islam dia suka membangun, develop. Islam dia suka develop. Contoh, kalau Islam sampai ke suatu tempat, Islam jajah. Sebagai contoh, ambil sempena nama Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia conquer Konstantinopel.
ketika umur dia 21 tahun. Oh tu dahsyat tuan-tuan. Hak tu dahsyat. Saya duk ingat umur saya 21 tu duk main game lagi tuan-tuan. Oh. 21 tahun anak kita duk main game lagi. Dia buka sebuah kota baru. Allah Ta'ala. Yang untuk Islam, dia buka. Dia robohkan dengan pakai meriam dia. Apa nama? Dia tahu giant apa. Tahu hentam dinding tu. Terabuk jatuh. Lari. Mereka masa mereka boleh duduk bertahan. Pasal mereka ada tembok. Sebab tu dia panggil kota Konstantinopol. Pasal dia ada tembok. Macam Mekah. Mekah dulu ada dia punya kota dia. Cuma sekarang ni tanah haram tu dia buat dalam bentuk apa nama papan tanda aja dia buat. Anda sudah berada di tanah haram. Dia lagu tu. Dulu ada tembok. Sebab tu kalau kita buka kitab-kitab lama, antaranya kitab Sahibul Fadilah, Sahibul Samah, Syekh Saleh Haji Ahmad, adik Tok Mufti kita, bekas Tok Mufti lah, adik Tok Mufti kita, Tuan Guru Hasan Ahmad, Sahibul Samah. Dia akan cerita bila bab musafir tu, kita keluar daripada kawasan rumah kita, dia berubah perkataan, kita keluar daripada kota kita, kita bersandak di dinding kota kita, kita pegang lagu tu pun, kita dah keluar kawasan kita, tembok kota tu, kita pegang, kita masih boleh lagi semayang jamak, ataupun kita dah boleh untuk semayang jamak qasar. Kita dah keluar dah daripada kota kita, walaupun kita bersandak pada kota kita. Sandak maknanya kita dah keluar dah, sandak kat dinding dia. Luar dinding dia boleh tak? Boleh dah. Dia pakai perkataan tembok. So Islam bila dia mai, dia akan bagi arahan. Siapa yang masuk rumah ibadah akan selamat. Siapa yang mengaku Islam akan selamat. Rumah ibadah satu pun dia tak musnah. Sebaliknya, konstrak. Nampak? Dia akan bina, kalau yang mana yang tak boleh, dia akan set up balik bagi jadi tempat ibadah orang Islam tanpa dia buang apa-apa perkara, kecuali perkara-perkara syirik. Tanda salib hak Nabi Isa, dia kata tu kan, tak panggil Nabi Isa, tak seronok panggil. Ada pula Nabi Isa. Kita panggil Jesus Christ lah. Kita tak ni dia kan. Kita Nabi Isa. Kalau dalam bahasa Ibrani sekalipun, dia Yesus. Orang putih ni dia ada satu penyakit. Penyakit dia suka bubuh J. Jesus, Jacob, Yakub, Jacob. Nampak? Dia suka J. Dia ada penyakit dia boleh. Tapi tak apalah, kalau nama tuan-tuan Johari boleh lah. Johari tak ada apa. Cikgu saya nama Cikgu Johari lah. Ni dah jadi title Dr. Johari dah. Tak masalah. Islamai konstruk. Itu antara yang dibawa oleh saudara-saudara kita, kumpulan-kumpulan tablik. Ini dahsyat. Kumpulan tablik ni antara kumpulan yang dahsyat. Mereka pergi luar negara, mereka boleh konstruk gereja-gereja lama untuk dijadikan tempat ibadah. Tapi sebab kita semua bersifat distrak, orang Islam ni hari ni rugi kita. Kita tak pegang yang Islam punya konstruk. Kita distrak habis. Kita tengok orang boleh bina, kita cari kelemahan dia, kita hentam tablik. Kita tak bersifat seperti sifat seorang Muslim. Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam dia sepatutnya menjaga kesejahteraan. Kalau kamu tak jaga, kamu bukan orang Islam. Islam sifat dia konstruk. Cuba tengok, Nabi masuk sahaja kota Mekah ketika pembukaan kota Mekah. Tadi orang tanya, saya di Universiti Kuala Lumpur Kulim, UniKL Kulim, UniKL MSI Kulim. Baru balik sesat, baru balik dalam 15 minit sebelum masuk waktu. Mereka minta saya ajak pakai serban sebab mereka nak tengok cara pakai serban. Saya bagi tahu kata, ingat serban ataupun dalam bahasa Arabnya imamah. Imamah ni dia ialah apa-apa ikatan. Apa-apa ikatan. Tak semestinya ikat lagu ni, 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 tak semestinya. Apa sahaja ikatan. Ikatlah macam mana pun di atas kepala sebelum kita sembahyang.
itu dinamakan imamah. Dan dia tak semestinya duduk atas kopiah. Tak semestinya, kalau paling tepat, tak semestinya duduk atas kopiah Haji Darif. Tak semestinya duduk atas kopiah hak lagu yang orang tabligh pakai tau. Tak semestinya duduk atas kopiah hak lagu kita pakai ni, hak yang lain bunga-bunga lagu ni. Tak semestinya. Hatta kepala kosong pun ni, rambut duk ada ni, ikat kain, itu juga dikira sebagai serban imamah. Pasal apa? Ingat ketika Nabi buka kota Mekah, tu yang saya teringat tu yang abang tu. Kok mungkin ada di kalangan kita teringin nak pakai, tapi tak berapa nak reti. Lilit saja atas kepala. Naiklah lagu roti canai ke lagu apa ke, roti bom ke apa pun, semua boleh jadi serban. Tak ada masalah. Cuma hak style kita pakai, kalau hak yang jenis tutup telinga, dia style Yaman. Tapi di kalangan orang panggil ilmuwan. Kalau dari segi, tapi tak ilmu tak mana pun kita ni. Tapi kalau yang buat lagu macam orang tua-tua kita bagi nampak telinga, hak tu para pendakwah Yaman yang mai turun daripada kalangan petani-petani yang berusaha untuk sampaikan dakwah pada kita. Saya sentiasa abang, tuan-tuan sambut 57 kemerdekaan, sambut orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan, tapi satu pun tak pernah sambut yang dikatakan perjuangan ulama bawa ilmu tauhid pada kita. Tak ada siapa pun ra'i. Ra'i lah tiap-tiap hari. Ulama bawa kat kita, boleh semayang duduk tengok. Pilah tang mana pun, Arab mana lah, semayang kalau tahiyat akhir contohnya, itu pun duduk ada tinggi rendah. Cuba tengok kita semayang tadi. Walaupun saya semayang saya tak tengok belakang, tapi saya yakin kita sama. Tahiyat akhirnya semua herat, duduk cantik rata semua. Itu perjuangan ulama. Ingat lahir-lahir boleh buat lagu tu lah? Tak boleh. Kena cerita benda ni bagi orang nampak. Ingat Islam ni lahir-lahir buka-buka mata boleh ke? Kalau tak Nabi berdarah buat apa? Dia ada perjuangan nak sampai kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Kena bersengkang mata. Orang lama-lama dulu mengaji kitab sampai 1-2 pagi. Pasal nak bagi reti balik, aku nak hantar anak aku pergi mengapai Quran. Pasal apa? Duk belajar malam-malam, duk nampak yang kata Quran ni man qara'a harfan min kitabillahi falahu man qara'a harfan min kitabillahi albasallahu walidahu tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu daw'in min syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi amila bihadha. Duk mengaji kat pondok tu, duk mengaji kat masjid lama-lama kita tu. Apa dia? Siapa yang hantar anak pergi mengaji Quran, hafal Quran, anak mengamalkan Quran, anak menghafal Quran, mak bapak akan dipakaikan dengan mahkota yang lebih terang cahaya daripada matahari. Duk mengaji tu, ingat senang nak dapat bab lagu tu. Pasal apa kita tak mau cerita ke orang ni, anak-anak dengar kita ni boleh semayang dibawa oleh ulama. Ulama dulu dapat ubutan. Ada ulama yang disembelih, ada ulama yang digegaji kepala dia, ada ulama yang ditukul kaki dia, ada ulama yang dihentam sebat sampai hancur belakang dia. Kita tak mau cerita. Bab 57 tu bagus, tak ada masalah. Pilah, tak ada masalah, cerita. Selit sekali, habang. Kita 57 tahun ni lah kita telah berusaha membina yang dikatakan sembahyang 5 waktu. Masjid kita boleh azan sini sampai ke dekat Petronas tu boleh dengar. Pasal apa? Sebab usaha daripada ulama. Singapura azan dalam masjid sahaja boleh dengar. Satu masjid dia boleh, nama dia Masjid Sultan. Itu je boleh. Masjid lain semua dalam. Dan saya rasa kalau tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan akan terkejut tengok masjid dia. Masjid dia lagu macam supermarket tu. Pasal apa? Dia kena buat macam ni, tapi bertingkat-tingkat. Orang nak semayang lagu mana? Kita tahu 2 tingkat pun jenuh kira. Ini bertingkat-tingkat. Tok Imam nak duduk tak mana? Hak tengah ke atas sekali? Ke bawah sekali? Apabila ceramah nak buat lagu mana? Okey, tak apa, buka tengah ni. Hak tingkat atas ni nak buka tak mana? Tapi berusaha. Sebab kita tak nampak, jadi kita tak tahu kata usaha ulama ni cukup berharga. Nampak? Jadi masjid ni surau ambil tindakan. Lepas ni cerita ulama.
cerita kehidupan ulama. Mula dengan ulama-ulama kitab dulu. Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mula dengan Syekh Daud Patani, mula dengan Syekh Ahmad Arsyad Al-Banjari, mula dengan Syekh Melayu kita pula, Pak Saman Kati almarhum, mula dengan Ustaz Tuan Guru Haji Jaafar, mula dengan sebut nama-nama tu yang memperjuangkan agama di kawasan kita terutamanya. Oh, bila dengar-dengar, aku rasa macam nama Tok Wan aku rasa ini kalau sangkut, dia mula jumpa, dia rupa-rupanya dia tak sedap, kata dia ni rupanya keturunan Tok Guru. Lepas tu dia pun berubah sikap, dia jadi orang alim. Barakah pada nasab, barakah pada nasab. Pasal itu bila kita menikah, Nabi sebut tungkahul mar'ah li arba', kahwin orang perempuan kerana 4. Li jamaliha, cantik dia, wali maliha, harta dia, wali nasabiha, nasab tu kena pilih juga, wali diniha. Lepas tu penutup dia farqat bizati din taribat tiada. Itu yang tu bab agama. Kalau kita nak bincang tu bab lain. Tapi nak bab kata nasab tu ada bukti. Mai kita tengok sorotan sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok macam mana Allah jaga nasab. Yang pertama sekali Nabi kata apa? Ulang balik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 21 ke 22 termasuk Nabi. 22 keturunan Nabi semua tu. 22. Bukan sikit tau. Saya Don Daniel bin Don Biajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar. Baru 5. Ini 22. Tu pun sampai tok saya Abdul Qahar tu saya rasa dalam 30, 40 tahun, 50 tahun. Dah ada lah sampai 60 tahun sudah lama agak lah. Tak salah 100 lah, lama sikit. Tak, jarak 100 tahun. Tu 5 100 tahun. 22. Apa Nabi kata? Apa Nabi kata nasab dia? Aku dilahirkan bukan daripada keturunan zina. Maknanya daripada tu Adnan, Fihir, Kinanah, semua tu tak ada satu pun yang buat zina. Tu. Jadi saya bagi tahu pada kita semua, kita jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita. Saya pun tak tahu keluarga saya macam mana keadaan, sebab masing-masing kena jaga diri masing-masing. Dia bukan kira saya Tok Guru, saya boleh duduk doa lagu tu dia Allah selamatkan keluarga saya semua duduk kat langit. Bukan boleh lagu tu. Keluarga semua kena pergi kerja, semua kena pergi sekolah, semua kena mengaji. Sebab tu dia ada fardu ain. Fardu ain ni dia tak boleh duduk kat ayah. Dia kena duduk dekat ayah, anak, isteri, mak, semua kena duduk sekali. Dia tak boleh kata ayah main mengaji, anak tak payah mengaji. Pasal apa? Akhir balik ayah cerita. Kalau ayah boleh cerita, kalau ayah tak boleh cerita, anak pun kena main duduk mengaji juga. Betul nampak? Nasab tu Nabi punya. First Nabi. Cuma saya mendoakan supaya kita semua yang hadir dalam majlis hari ini, Allah tidak keluarkan kita daripada majlis ini, melainkan jika ada nasab-nasab kita yang Allah nak uji dia, tidaklah diuji sehingga menghinakan nasab kita. Amin ya rabbal alamin. Tengok. Bila kata macam tu, Nabi kata apa? Aku tidak dilahirkan daripada keturunan zina. Satu. Lepas tu kita ambil pula nama tok dia. Tok Nabi, nama Abdul Muttalib. Hak ni tok ni tok ni nama Abdul Muttalib ni. Apa dia? Dia okay. Zaman depa cuba tengok keliling Kaabah berhala belaka, betul? Zaman tu berhala belaka semua keliling Kaabah, hampir 100 berhala. Ada kata 33, ada kata banyaklah. Yang penting kira banyaklah. Banyak batu-batu berhala, apa nama Lata, Uzza, apa lagi tak tahulah. Penuh tu. Hak tok pekong kita tak ada lah. Yang jenis kita pokok-pokok apa tak ada. Depa punya jenis yang kucing lah apalah jenis depa lah. Hak ni penuh. Di kalangan keadaan begitu suasananya, di kalangan begitu, tiba-tiba ada seorang lelaki yang merupakan datuk dan ketua di Mekah, nama dia Abdul Muttalib. Apa nama Abdul? Abdul tu hamba. Muttalib datang daripada perkataan talaba. Talaba tu apa? Minta. Abdul Muttalib hamba yang sentiasa minta pada Tuhan dia. Hak tu bila Abrahah mai serang Kaabah, dia pi depan Kaabah yang nama Abdul Muttalib ni, dia angkat tangan, dia kata, ya Allah,
Unta aku 200 ekor tu aku punya, aku jaga. Kaabah ni hang punya, bukan aku punya. Hang tolong saya jaga, ya Allah. Nampak dia minta. Dia juga Abdul Muttalib tok wan Nabi ni. Tu nama kena jaga. Nama kena buh nama yang elok-elok. Hak nama elok ni nama Nabi. Hak nama elok ni nama para sahabat. Ni nama Nabi semua. Hak yang 214,000 orang Nabi tu, semua tu nama bagus. Bubuhlah mana satu nama bagus. Sebab apa? Kata para ulama, Nabi tidak dilantik daripada kalangan umat dia, melainkan kalau dia dilantik, dialah yang paling lawa di kalangan umat dia, dan dialah adalah orang yang paling baik namanya, dan tidak ada umat yang ada nama macam dia di kalangan zaman dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut untuk Nabi Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Tak ada orang yang anak sama macam nama anak wahai Zakaria, iaitu Yahya nama dia. Allah Ta'ala bubuh. Semua nama-nama Nabi ni semua Allah Ta'ala bubuh. Special nama dia apa? Nama Nabi Muhammad. Muhammad tak ada orang nama sebelum dia. Tok dia Abdul Muttalib, Allah bagi ilham, bubuh nama cucu aku ni nama Muhammad, bawa pergi depan Kaabah. Sebab apa? Abdul Muttalib minta sentiasa depan Allah, bawa dia pergi depan Kaabah. Apa dia kata? Dia bagi bait yang syair selalu kita baca tu. Salla alaika Allah, tu ulama tulis. Salla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatan Rahmani. Start daripada bawah ni. Ini ni perkataan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang kata. Dia kata apa? Alhamdulillahillazi a'tani. Segala puji bagi Allah. Nampak? Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepada aku. Sebab apa? Nabi tak ada pak. Pak Nabi meninggal ketika Pak Nabi meninggal ketika Nabi 2 bulan dalam kandungan. Mak Nabi meninggal masa umur Nabi 6 tahun. Pergi ke Halimatun Sa'adah 5 tahun. Patah balik duduk setahun dengan mak dia. Mak dia meninggal, wafat. Siti Aminah. Tak apa, saat kita sebut. Jadi tok dia kata apa? Alhamdulillahilladzi a'tani hadza ghulamat tayyiba ardani. Ni anak cucu aku ni yang terbaik daripada cara dia lahir tu, terbaik dah daripada orang lain. Tak ada orang sama macam dia. Pasal apa? Lahir dia keluar dengan cahaya. Kita lahir keluar dengan darah. Dia lahir keluar dengan cahaya. Cahaya tu bersinar sampai ke negeri Syam. Tu Abdul Muttalib tu pergi bawa cucu dia tu, habang, ni terima kasih ya Allah, kurnia aku ni cucu lahir lain macam daripada orang lain ya Allah. Lepas tu sambung lagi apa dia? Qad sada fil mahdi 'ala al-ghilmani. Anak cucu aku ni dalam boyan lagi dah lain dah daripada orang lain. Dalam boyan tu dah lain dah daripada orang lain. Cara dia tidur, cara dia menangis. Dalam perut mak dia sampai dah nak dekat lahir baru perasan kata mengandung. Pasal apa? Sebab dia tak benguit dalam tu, duduk elok. Pasal apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utuskan kamu Muhammad melainkan rahmat ke sekalian alam. Kalau kambing pun, kalau kijang pun boleh dapat rahmat daripada Nabi, mak dia berpuluh-puluh kali ganda dapat rahmat daripada dia. Lepas tu, ni saya nak cerita nasab ni. Sekali lagi dia berkait dengan yang Allah Ta'ala cipta alam tu. Sekali lagi nak cerita. Lepas tu, kira malam ni macam masuk universiti ya. Dia berat sikit. Malam ni macam masuk universiti. Universiti Muhammad Al-Fatih. Lepas tu tok dia kata apa lagi? Qad sada fil mahdi 'ala al-ghimani. قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت أركاني. Aku minta ya Allah, minta lagi. Aku minta ya Allah, tolong saya pelihara cucu aku ni dengan asbab tu. Engkau pemilik Kaabah ni yang macam mana hang jaga dulu masa Abrahah. Tolong jaga cucu aku ni. Apa dia? Qad sada fil mahdi قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان. Sampai aku boleh tengok dia besar depan mata aku. Tolong jaga dia ya Allah. Tengok Allah Ta'ala jaga Nabi lagu mana. Oh ya Allah Ta'ala jaga Nabi dah ya Allah. Tok dia yang minta. Nama apa? Abdul Muttalib. Baik, turun kat pak dia. Dikala itu orang sembah berhala. Tahu ni nak azan dulu kah? Nak azan dulu kah? Aisyah, terus je dulu. Khair. Tok
Tok Nabi Abdul Muttalib hidup zaman orang sembah berhala, zaman orang duk buat fasad. Tiba-tiba Tok Nabi bagi nama kepada ayah Nabi, Abdullah, yang bermaksud hamba Allah. Nak cari pasangan pi dekat apa nama Pak Nabi nama Abdullah ni sebab anak kesayangan dia. Dia nak cari couple anak dia ni yang paling bagus sekali. Cari nama Aminah, lelaki nama Amin, perempuan nama Aminah. Apa dia? Yang paling amanah. Benih seorang hamba Allah dijaga oleh orang yang paling amanah. Tu dia kan. Keluar anak, dapat cucu, bubuh nama Muhammad. Apa dia? Salli wa sallim alal muallim Ahmad Muhammad ya Sidi khairil bariyah. Ahmad Muhammad ya Sidi khairil bariyah. Ahmad Muhammad nama dia. Ahmad yang terpuji, Muhammad sentiasa dipuji, senantiasa dipuji. Tu nama tu, nak abang nasab tadi tu. Anak ni pula, cucu ni kahwin pula dengan seorang perempuan nama Khadijah. Ma makna Khadijah tu? Khadijah yang cepat melahirkan anak. Allahu Akbar. Relate balik kita punya hidup, nasab kita, anak kita, kita buah nama atas asbab apa, kita ambil macam mana, keadaannya macam mana. Yang ni semua kena jaga. Pasal apa? Sebab, okey, kita masuk, tengok. Sebab daripada nasab lah dia melahirkan keturunan-keturunan yang Masya Allah Tabarakallah tu. Okey ya? Masuk cerita kita. Tengok saya kita kait balik. Allah bila dia sebut, bila Allah sebut, dia kata, bila dia cipta alam, dia sebut kata, alam tadi saya kata, langit, 7 lapis, bumi, 7 lapis bumi, isi kandungan dia, antara keduanya. Allah kata apa dalam surah As-Sajdah? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ahsantum. Bagus. Apa dia? Allah Taala kata, dengar ni Allah kata ni. Allah kata, Allah lah yang telah menciptakan langit 7 lapis tadi. Sebab tu dia kena mula langit dulu, sebab langit besar, luas, hebat, langit dahsyat. Tergantung, tak ada benda yang menggantungkan dia. Memang langit dahsyat. Kemudian Allah ciptakan bumi, bumi pun dahsyat. 7 lapis juga ada dia punya ni. Dan isi kandungan bumi, isi kandungan langit, kedua-dua. Wa ma bainahuma. Dan kedua-duanya semua sekali, maksud kita apa semua ni, Allah cipta semua tu pada sittati ayyam, dalam 6 waktu. Saya minta izin, malam ni saya tak syarah dekat tuan-tuan yang kata 6 waktu tu apa. 6 hari, 6 masa, 6 tahun, 60,000 tahun, sebab Allah Ta'ala 6,000 tahun, sebab satu waktu di sisi Allah sama dengan 1,000 tahun kita di dunia kan, macam mana. Ada kiraan dia, saya tak berhajat nak bincang tu dengan tuan-tuan, sebab manfaat tu kecil nak berbanding dengan yang saya nak cerita ni. So cuba tuan-tuan tengok sekali lagi ya, saya sebut Allah dia declare diri dia. Dia kata Allah yang ciptakan langit, bumi dan di antara keduanya itu dalam 6 masa. La haula wala quwwata illa billah. Pasal apa? Agak-agak macam Allah cakap 2 perkara yang berbeza. Sedangkan dalam surah Yasin Allah Ta'ala kata innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Nampak tak? Kalau innama dan bila mana amruhu, Allah Ta'ala mau nak perintah sesuatu, arada syai'an, dia nak benda tu jadi, an yaqula lahu, Allah kata pada benda yang tak jadi tu lagi, kun, jadilah benda tu. Tapi tadi Allah kata dia buat langit, dia buat bumi, dia buat isi dalam 6 masa. Macam mana pula time nak buat langit bumi ni Allah terpaksa memakan masa, sedangkan dia berkuasa. Wallahi Allah memang berkuasa untuk ciptakan benda sekelip mata. Contoh, sekelip mata kita kata kun fayakun tu sekelip mata lah bahasa kita. Bahasa kita kata sekelip mata. Sebab tu Allah kata apa?
Wa ma amrus sa'ah illa kalamhil basar. Nampak Allah sebut lagi sekali. Sa'ah ni, kiamat ni nak jadi sekelip mata aja. Dengar saya sebut elok-elok tuan. Kiamat ni Allah kata nak jadi sekelip mata saja. Maknanya wa'ayazubillah, boleh jadi kita tengah duduk ni tiba-tiba berum anak sekelip mata sahaja. Sebab tu kena prepare diri kita, sentiasa kena prepare diri kita. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran, wa ma amrus sa'ah illa kalamhil basar. Illa kalamhil bil basar. Melainkan sekelip mata. So Allah guna perkataan sekelip mata. Apa lagi yang Allah pakai perkataan sekelip mata? Maknanya yang dia boleh buat sekelip mata. Okey, dia kata kiamat sekelip mata. Dia buat amruhu iza arada syai'an an yaqula law kun fayakun. Nak jadi benda sekelip mata. So apa lagi yang dia sebut benda sekelip mata? Nak bagi kita nampak. Sebab kalau kata kiamat tak berlaku lagi, kita tak nampak. Kalau kata Allah Ta'ala nak buat langit sekelip mata ataupun nak buat kita sekelip mata, kita tak nampak. Baik, kita ambil perkataan sekelip mata yang ada dalam Quran lagi. Ambil surah An-Namlu, cerita Nabi Sulaiman. Itu cara kita nak compare dalam Al-Quran supaya kita nampak apa ilmu yang Allah Ta'ala nak cerita kat kita. Baik, kita ambil Nabi Sulaiman. Khair, Nabi Sulaiman tengah duduk mesyuarat lah kita panggil. Barangkali mesyuarat bulanan ke apa tak tahulah. Annual meeting ke apa kata. Nabi Sulaiman buat, dia panggil semua. Semua kena mai. Termasuklah Ifrit, termasuklah setan, termasuklah apa nama lagi? Termasuklah burung, termasuklah binatang, termasuklah apa, semualah terlibat, semut apa semua kena mai duduk dengar mesyuarat dia. Dan Nabi Sulaiman dia tahu siapa yang tak mai. Ni sebab tu Allah Ta'ala sebut mulkan azima. Nabi Sulaiman dia ada kerajaan yang super. Kerajaannya tak ada siapa boleh lawan. Tak ada siapa boleh lawan. Bayanglah, dia seorang aja. Register apa semua dia jaga. Keluar masuk duit, apa bangunan nak bina apa, dia seorang aja jaga. Dia boleh tahu. Tapi Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Sulaiman, dia tak ada zuriat dia. Sebab apa? Sebab dia minta doa, ya Allah, aku tak mau ada orang yang mewarisi ataupun tak ada orang yang akan ada macam kerajaan aku. Aku nak aku seorang aja, dia kata ke Allah. Allah berkenan doa dia, tak ada mudarat apa. Tak apalah kan. Allah berkenan. Tapi bagi sebahagian riwayat yang kata ada isteri yang ramai tapi seorang isteri pun tak dapat nak berikan dia zuriat. Itu Nabi Sulaiman. Jadi kepada saudara-saudara kita yang mana tak ada zuriat, relax. Nabi Sulaiman pun tak ada zuriat. Bukan kata tak ada zuriat ni satu benda yang hina. Kalau tak ada, pastilah para Nabi Allah Ta'ala akan bagi dia ada zuriat. Tengok Nabi Ibrahim, umur dah 81, dah umur 80, dah tua dah, baru dapat anak. Nabi Ismail, selepas Ismail, dapat Nabi Ishaq. Nampak tak? Itu kita ambil pengajaran pada kita. Sebab sebahagian riwayat kata Nabi Sulaiman ada sampai 99 orang isteri dia, tapi seorang pun tak dapat. Ambil firman Allah apa dia? Yang dia kata tujadu fi kursiyyihi jasad tu. Dalam Quran tu ayat apa tu? Dan dia dapati pada kursi kerajaan dia tu, dia punya panggil apa tu? Tron. Apa tron? Tahta, singgah sana lah betul sikit kan. Tapi singgah sana tu istana kan. Singgah sana istana, bukan panca persada. Oh, dia lagi sastra kan. Apa kira kita panggil ni lah hak kursi raja dia tu lah kita kata. Allah sebut dalam Quran, siapa nak baca cari perkataan fi kursi ala kursiyyihi jasad. Di atas kursi dia itu terletak sekujur tubuh. Maksudnya Nabi Sulaiman ada dapat anak tapi anak tak maksudnya kita panggil apa, premature, dia tak jadi. Ada dalam Quran Allah Ta'ala cerita. Ada sonok Quran ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca, dia ada macam-macam cerita motivasi kita. Kita tak dapat anak, ada cerita. Kita dapat anak lambat, ada cerita. Kita dapat susah, ada cerita. Kita dapat senang, ada cerita. Kita dapat duit, ada cerita. Tak dapat duit, ada cerita. Semua ada cerita dalam Quran ni. Tinggal nak baca orang tak mau. Jadi Nabi Sulaiman dia kumpul semua. Dia kata, mana burung hudhud? Amkana minal ghaibin? Adakah burung hudhud daripada kalangan orang yang absent? Absent pakai bahasa sekolah orang ni absent. Hai burung hudhud tak ada absent ke dia? Dia tanya lagu tu.
Lepas tu burung hud-hud, nasib baiklah burung hud-hud kata Syekh Allahumma salli ala sayyidina. Siapa kata Syekh mana tu? Burung hud-hud ni selamat pasal dia ada alasan yang kukuh. Kalau tak mesti dia kena denda dengan Nabi Sulaiman. Dia lambat pasal dia terbang daripada Sana'a, daripada Yaman. Yaman ada nama Sana'a, di situ ada satu kerajaan nama dia Sabah. Dia terbang, dia tengok kat situ, oh dia nampak ada orang perempuan jadi ketua. Balqis ni tuan-tuan kena tahu, Balqis dia seorang ketua perempuan. Dia bunuh suami dia sebab suami dia jahat. Tu dia naik tampuk pemerintahan. Tapi Nabi ada bincang dalam hadis, siapa yang bagi orang perempuan memegang tampuk pemerintahan, bersedialah untuk mendapatkan kebinasaan. Tapi dia kena bincanglah hadis tu, ada dia punya nak letak perempuan tu mana, tak boleh duduk di tempat yang paling utama. Bawah dia sebagai timbalan, okey, no problem. Hak ketua tu maksudnya hak yang paling utama, tak boleh. Nabi sebut. So Balqis dia bijak dia. Balqis adalah seorang pemerintah perempuan yang bijak. Dia bunuh suami dia, dia lantik terus diri dia, dan tapi dia mengutamakan dia punya menteri dia, bagi pendapat pada dia. Dia tak bunuh orang. Dia ada dia punya cerita dia Balqis ni. Tapi hari ni kita tak ambil lah cerita Balqis tu nah. Kalau hari wanita sedunia ke apa tak apalah, boleh dah cerita. Hari wanita sedunia ke apa boleh lah cerita. Kita cerita nak dapat umum nak bagi semua dapat. Masa pun bukan banyak. Jadi bila kata macam tu, maka dia burung hud-hud dia rasa pelik. Jadi dia singgah, dia tengok, oh ketua dia orang perempuan. Perempuan ni bagi arahan kepada kaum dia ikut cakap dia, dan depa ni ada satu tabiat depa sembah matahari. Jadi hud-hud terbang bagi tahu, report pasal apa? Sebab Nabi Sulaiman kerajaan dia Islam, dia nak kena Islamkan. Jadi Nabi Sulaiman bila sampai burung hud kata, aku lambat bukan pasal apa, aku jumpa satu tempat dia diketuai oleh orang perempuan, Balqis lah namanya tu perempuan tu. Maka tapi dia ada cerita sebenarnya. Imam Ibnu Katsir memang dia ada cerita dalam kitab dia. Ini tambahan saja tau, tak mau bincang tau, saya tak pandai sangat, tapi nak abang tambahan. Balqis diikutkan daripada riwayat, sebahagian mengatakan mak dia tu bukan manusia. Mak dia orang bunian. Kita kata orang bunian lah, bahasa Arab panggil jin. Orang Melayu kita orang bunian. Dia ada cerita dia. Dan yang ni yang ulama cerita, dan yang ulama cerita ni sahih. Dia bukan reka-reka. Cuma level kita ni sebab kita bukan duduk dalam perubatan Islam. Sekali lagi pakat duduk di hysteria pula, tak ketahuan tiba-tiba ni. Tak payahlah, kita tak payah mengaji. Cuma nak bagi tahu, ada tak ada? Ada, tuan-tuan. Makhluk-makhluk ni punya cerita ada dalam sejarah Islam. Tinggal nak baca dengan tak mau, itu sahaja. Okey, sambung. Jadi bila hud-hud mai dekat Nabi Sulaiman, dia abang kat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, oh ada negeri yang tidak beriman lagi. Nabi Sulaiman pun hantar surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Sulaiman sambung dalam surat dia pada ayat 31 dan 31 tu, dan tunduklah kepada Allah Ta'ala. Dia hantar surat suruh Balqis tunduk ke Allah Ta'ala. Bila hantar pergi dekat Balqis, hud-hud pergi sampaikan dekat Balqis, Balqis baca, Balqis hantarkan maklumat balik, kata dia nak mai buat lawatan dekat kerajaan Nabi Sulaiman. Maksudnya dia tak mau Nabi Sulaiman masuk, sebab kalau Nabi Sulaiman masuk, Nabi Sulaiman punya tentera siapa dia? Jin. Memang tak boleh mati punya. Hardcore punya nak lawan. Hantar jin terus. Bayang Ifrit kalau pergi, dia hentak sekali tu, berterabuk lari habis semua. Ini Nabi Sulaiman punya kerajaan. Tapi tu mereka ni jahat. Kalau kita main game budak-budak apa semua, dia suka bagi Ifrit tu jadi dia ada lah dia punya. Allah, jahat lah mereka ni. Tapi anak-anak kita tak mau duk buat game, anak-anak kita duk main banyak, tak mau guna ilmu yang ada untuk buat game-game yang lebih Islam, yang lebih benar faktanya. Tak Islam tak apa, tapi sebenarnya Islam tu adalah kebenaran fakta lah. Islam menegakkan kebenaran. So kalau awak buat fakta yang betul, bagus. Dia pun duk cerita. Sebab tu Allah balas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa ma kafara Sulaiman. Allah kata Nabi Sulaiman tak ada duk buat sihir-sihir hampa merepek. Nabi Sulaiman kontrol mereka semua ni.
sepanjang hidup Nabi Sulaiman, mereka semua tak berani buat benda yang berlainan daripada perintah Nabi Sulaiman. Contohnya setan. Setan, Nabi Sulaiman kata, hampa buat pinggan mangkuk aku. Buatlah pirate ke apa, buat bagi elok sikit. Korel ke. Buat pinggan mangkuk. Setan buat pinggan mangkuk kat Nabi Sulaiman. Tak hasut orang dia, takut Nabi Sulaiman. Sebab tu bila dia tengok kerajaan dia, ya Allah, semua dengar cakap dia, semua berjalan ikut yang dia mahu, dia doa dekat Allah, dia kata apa? Ya Allah, aku bersyukur ke atas apa yang dikurniakan kepada ayah aku dan aku. Tu dia mewarisi ayah dia punya. Ayah dia pun legend juga, Nabi Daud. Nabi Daud takat dapat besi ni tenyih dengan tangan dia nak buat macam roti canai kan. Nak baju besi ke? Tunggu sat. Tebak lah betul lah. Tebak betul lah. Besi. Saiz berapa? L. Okey. Ni. Kupil tepi tu dia kupil tu. Lagu buat karipak tu. Besi lembut dekat tangan dia. Wa alanna lahul hadid. Allah sebut dalam Quran. Besi cayak kat tangan dia. Besi. Besi cayak kat tangan dia. Tapi yang ni semua geng-geng set-set yang jenis malaikat maut mai dalam rumah ni. Malaikat maut mai dalam rumah berjumpa. Nabi duduk tengok, hang siapa masuk rumah aku? Aku orang yang tak takut dengan mana-mana raja, yang tak takut dengan mana-mana orang. Oh, malaikat maut lah. Kenal. Malaikat maut nak cabut nyawa tu mai dalam rumah lagu tu lah. Tiba-tiba muncul. Hai, hang siapa? Aku orang yang tak takut dengan mana-mana raja, mana-mana kerajaan, mana-mana orang. Oh, malaikat maut lah. Mai cabut nyawa. Tunggu. Barang yang relax tu sikit. Pop ambil nyawa. Hoi, yang ni memang orang-orang ready gila-gila memang ni. Tak takut memang ni. Hoi. Kita kalau lembut besi kat tangan, belagak nak mampus. Kita ni baru dapat sikit lah, pandai main bola kat sekolah. Hak tu pun belagak. Betul tak? Kita kena banyak-banyak ni lah muhasabah diri. Sebab tu kena baca cerita para anbiya. Kita akan tahu level kita tahu mana. Hui, dapat Nabi Sulaiman punya kerajaan pula, dia hantar Balqis nak balas balik. Balqis kata, "Woi, jangan masuk negara kita ni, bahaya ni Nabi Sulaiman ni." Tengok cara dia hantar burung ah. Mai bawa surat tulis bismillahirrahmanirrahim. Ini dahsyat ni, jangan bagi dia masuk kerajaan kita. Dia masuk ni hancur habis negara kita. Baik kita pergi buat lawatan. Dia terlupa kata dia nak pergi buat lawatan tu sekali masuk Islam, terus sekali dengan kahwin semua selesai. Nabi Sulaiman. Jadi bila Balqis on the way nak mai tu, Nabi Sulaiman tanya. Tuan-tuan kena ingat, subjek yang kita tengah bincang silibus kita ni adalah sekelip mata. Jangan duk terlupa lah tau. Nampak macam duk bincang jauh-jauh tu lagi lupa pula lah. Tajuk kita sekelip mata. Jadi Balqis on the way mai. Bila Balqis on the way mai, Nabi Sulaiman buat lagi mesyuarat. Ni mai sini semua mesyuarat ni. Apa Balqis on the way mai? Siapa yang boleh ni? Siapa yang boleh bawa istana Balqis mai duduk sebelah istana aku ni? Nak bagi surprise sikit dekat dia. Qala ifritu minal jin. Kata ifrit daripada kalangan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku boleh bawa istana Balqis mai dekat kamu, wahai tuanku Nabi Sulaiman. Aku boleh bawa mai kat tuanku Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berdiri tegak. Duduk, berdiri tegak, maknanya adalah dalam 3-4 second tu. Nak berdiri tegak, elok Nabi Sulaiman nak berdiri, istana Balqis pun sampai, dia nak pergi angkat. Nak bawa istana Balqis mai. Oh, yang ni dahsyat ni. Nama siapa? Ifrit. Hak lagu Sudin kena jerit dengan siapa? Perempuan tu, Mak Jetun tu. Ifrit. Cerita apa? Bujang lapuk. Yang dia kena jerit. Ifrit ni kata, qala ifritu minal jin. Kata Ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sebelum hang bangun istana Balqis sampai, wahai tuanku. Tiba-tiba percakapan itu dihalang oleh seorang lelaki. Sebahagian kata namanya Arib Bulkhiyar. Sebahagian riwayat kata nama dia Arib Bulkhiyar. Tak menjadi masalah sebab tahu nama dia, tak tahu nama dia, betul nama dia, salah nama dia, dia tak melibatkan akidah kita. Tak apa, tak payah bergaduh. Dia hak yang nak bergaduh, hak yang melibatkan akidah. Okey.
Ni siapa rasa nama dia Arif Bulkhiyah, falyatafaddal mashkura. Siapa yang kata dia somebody lah tapi kita tak tahu, falyatafaddal mashkura. Tak ada masalah. Jadi tahan seorang lelaki, orang kuat Nabi Sulaiman. Dia kata Nabi Sulaiman, Ifrit bawa terlalu lambat, so slow. Hang boleh pergi laju lagi? Boleh. Qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkata seorang lelaki yang mahir kitab Taurat dan juga kitab Zabur. Hebat dia tu, dia tahu kitab Taurat, dia tahu kitab Zabur, semua dia hafal. Dia kata apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Tu dia sekelip mata lagi sekali. Nampak? Aku boleh bawa istana Balqis sekelip mata. Bukan. Dia tak kata sekelip mata. Sekelip mata tu kita baca ayat dia. Baca elok-elok dia kata apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku boleh bawa istana Balqis duduk sebelah istana tuanku sebelum berkelip mata. Baru nak kelip mata sampai terus istana itu. Itulah yang dibuat oleh Arif Bulkhiyah. Sebahagian kata orang yang mahir ilmu kitab Taurat dan juga kitab Zabur. Nampak tuan-tuan? Mahir kitab Allah boleh pindah bangunan, tuan-tuan. Apa? Allah Ta'ala buat apa? Sebelum berkelip mata. Maknanya baru Nabi Sulaiman nak kelip mata sampai istana Balqis. Sampai jejak kaki kat istana Nabi Sulaiman. Terkejut dia tengok istana Nabi Sulaiman. Apa dia? Lantainya. Lantai. Hak ni tak ada lagi orang dalam dunia yang boleh lawan Nabi Sulaiman. Sebab doa Nabi Sulaiman makbul. Apa dia? Lantai Nabi Sulaiman diperbuat daripada batu permata. Ni berlian. Buat lantai. Apa berani? Kita hak mana ada ni tile-tile hak mahal tu je lah. Mana berani buat berlian lagi? Nabi Sulaiman berlian sehingga kan Balqis ni muka surat kanan bawah tu. Masa ayat Balqis sampai tu ayat bawah sekali. Balqis masuk istana Nabi Sulaiman. Terkejut dia tengok istana Nabi Sulaiman. Sebab dia ingatkan dia punya istana besar lah. Dia terkejut tengok Nabi Sulaiman. Hak ni siapa buat ni? Nabi Sulaiman punya istana siapa buat? Setan lah. Khodam lah. Orang gaji dia setan. Nak kata kontraktor tak lah juga. Tak berani nak kata. Tapi ayat dia yang tu lah. Hak yang zaman Nabi Sulaiman tu, hak yang duk buat kerja-kerja tu. Ni, hak kawan ni. Dia buat lantai daripada berlian. Hak yang siapa? Balqis ni, pijak kaki dekat istana. Masuk, tak perasan apa. Masuk duk, ya Allah, duk tengok tu. Pijak. Oi, angkat kain dia. Angkat dia punya gaun raja dia tu, dia angkat. Sehingga akan nampak aurat dia. Nabi Sulaiman suruh dia turun balik. Pasal apa? Dia kata, ni bukan ayam ke? Nak abang kata terlalu jernih sampai nampak bayang dia balik tu. Dia terkejut ingatkan ayam. Angkat kain dia. Ada dalam Quran. Tuan-tuan baca. Oh tuan. Allah boleh buat ke? Nak abang apa? Mari kita nampak. Terus siap. Yang ubah istana Balqis tu orang. Yang ubah istana Balqis tu yang ada ilmu kitab tu manusia. Dia kawan dengan Nabi Sulaiman, manusia. Nabi Sulaiman dia punya lantai dia jin, makhluk Allah, setan tu buat. Habis kalau Allah yang buat syurga. Allah cerita pasal syurga. Macam rasa dahsyat lagu mana lagi? Takat kita zikir, nak keluar satu mahligai di syurga. Tak ada hal lah tuan-tuan. Hak kawan ni boleh ubah sekelip mata. Jadi tak yang dia buat tu? Dia kata sekelip mata. Bukan David Copperfield. Dia kata nak buat tak jadi kan? Hak kawan ni buat jadi tak? Jadi. Allah Ta'ala sebut. Sebab tu Nabi Sulaiman kata, aku bersyukur kepada Allah atas ayah aku dan diriku. Ayat dia macam mana? Allah lupa, tak ingat. Glossary kosong lah. Blur. Tak jumpa. Dia kata apa? Ya Allah, aku syukur padamu atas nikmat yang kau nikmat ala alayya wa ala walidati. Dia nak marah.
Tak keluar juga tuan-tuan, tak boleh. Tak boleh keluar. Dia kata apa? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Alhamdulillahilladzi a'tani dah tak boleh. Dia syukur pada Allah kerana nikmat yang diberikan kepada diri dia dan juga ayah dia. Apa dia? Umat dia. Lelaki itu umat dia. Sekelip mata boleh ubah istana Balqis. Tak cerita lagi istana Balqis, baru cerita Balqis masuk istana Nabi Sulaiman. Dia masuk istana Sulaiman, dia angkat kain dia. Dia angkat Nabi Sulaiman, "Hai, turun pasal apa nak angkat peti?" Dia kata, "Ingatkan ayam. Ini bukan ayam, ini berlian." Lagi terkejut. Lepas tu jalan. Nabi Sulaiman duduk jalan dengan dia kan. Biasalah raja iring raja lah. Kelas lah, orang kata apa, standard lah. Tengah duduk iring tu. Nabi Sulaiman kata, "Ni, tengok sebelah tu. Kenal tak istana siapa tu?" Macam saya punya. Hang punya lah. Nampak? Surprise dia buat. Apa Balqis jadi? Apa jadi pada Balqis? Balqis mengucap 2 kalimah syahadah. Oh, tuan, dahsyat dia cerita. Ni bila cerita kerajaan Allah ni, ni bukan Allah punya, ni baru Nabi Sulaiman. Dan saya cerita kat tuan-tuan semua ayat Quran. Tak ada alasan kita nak tolak benda ni. Walaupun otak kita tak boleh nak terima. Tapi dia ayat Quran, tuan-tuan. Balqis masuk Islam terus, tuan-tuan. Pasal apa? Istana dia yang kat Yaman tu boleh ubah pindah duduk sebelah. Kotlah kata nak kahwin nanti nak bagi apa hadiah hantaran ke apa? Ni dia hantaran dia istana terus. Nabi Sulaiman dia. Tu tuan. Jadi patah balik. Kalau Nabi Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman. Kalau umat Nabi Sulaiman power lah. Ni umat dia. Itu pun Allah boleh bagi kawan tu ubah sekelip mata. Jadi kalau Allah nak abang kata dia nak buat benda dalam sekelip mata, kiamat sekelip mata, kun fayakun sekelip mata, memang boleh. Tapi kenapa? Soalan dia patah balik. Allah Ta'ala buat alam tadi dengan 6 masa. Ini jawapan dia sebagai kesimpulan. Habis. Jawapan dia ialah, tuan-tuan, Allah buat alam ni, memang Allah berkuasa untuk buat sekelip mata. Tapi dia nak cerita kat kita, dia buat alam ni detail. Sebab tu tuan-tuan kena berhati-hati, jangan buat kerosakan atas muka bumi, tuan-tuan. Kita susun rumah kita elok, orang perempuan, mak saya apa semua, kemas rumah. Bantai berselerak sikit je kita rasa serabut perut. Pasal apa? Baru tadi penat berkemas. Kalau Allah buat dunia yang dia mampu buat dalam sekelip mata, tapi dia buat dalam 6 masa, nak tunjuk dia detail. Sebab tu dia tanya dalam surah Al-Mulk, cuba tengok dekat langit, ada rekah? Dia tanya. Langit luas ni, cari ceruk mana, ada rekah? Tak ada. Cari awan, hak mana yang tak cantik? Semua cantik. Cari pemandangan, hatta pokok kering, dong luruh pun orang tangkap gambar sebab cantik. Sebab apa? Allah buat detail. Senang-senang manusia yang tak ada kuasa apa-apa ni pun melakukan kerosakan atas muka bumi dengan akhlak yang buruk, dengan perangai yang jahat, dengan pembaziran, dengan pencemaran, dengan pergaduhan, dengan pertumpahan darah. Ingat, kita kemah pun orang bagi berselerak, kita tanya, kita ambil, kita jadi geram. Allah Ta'ala simpan ke akhirat esok. Dia sedia malaikat dia untuk tanya kita. Sebab tu buat perangai elok-elok tuan duk atas muka bumi. Bukan kita tak boleh gaduh, kita boleh gaduh dengan orang. Tapi aku bukan tak mau gaduh dengan hang. Aku teringat pasal bumi ni Allah Ta'ala buat dalam 6 masa ya. Esok Tuhan tanya aku pasal apa bergaduh, aku tak boleh nak jawab. Nampak tuan ni adik-adik ni, jangan duk buat perangai tak ketahuan, jangan duk pergi bergaduh dengan kawan, duk bully orang, duk tak mau dengar cakap mak bapak. Jangan. Allah bagi kita hidup atas muka bumi dia suruh jaga elok-elok. Ni yang jenis duk tarah-tarah bukit ni, so Allah berjawab lah, ya Allah Tuhan tanya mampu nak jawab. Oi. Hak yang tarah sebab nak buat kerja tak apa. Hak yang buat pasal nak duit. Tak tahu. Bila fikir lagu tu tak lepas tuan-tuan. Rasa tu nak duduk taman kita ni, nak duduk atas pagar kan, nak duduk taman okey. Dia sebab kat neraka, kat akhirat dia mana ada syurga, neraka, tengah-tengah tu ada lah jalan boleh duduk lepak-lepak apa. Mana ada. Dia sama ada hang lepak syurga atau hang lepak neraka. Dua tu lah.
Sungguh kalau ada tepi syurga kat pintu dia tu boleh lepak sikit, tak apalah, ambil angin dia, jadilah. Tak masuk pun tak apalah. Boleh bau sedap, bau ayam goreng, bau apa yang ada dalam syurga, jadilah. Kalau ada, masalah tak ada. Tu tuan-tuan, sebab itu kenapa ulama pesan dekat kita supaya kita menjaga akhlak, menjaga akidah. Dia tambah hak yang syirik, yang tu lagi rosak besar tu, hak tu lagi jenuh nak berjawab dengan Tuhan lah. Hang guna no kereta atas dunia aku untuk nak abang orang supaya lawan dengan aku. Oi, esok nak berjawab lagu mana tu? Hei, ya Allah, ya Tuhan, ya Rasulullah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, berhati-hati hidup. Ingat tak? Orang tanya siapa? Saidina Umar katanya Saidina Ali ke Ibni Mas'ud. Apa itu takwa? Takwa itu, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, maka aku akan memastikan kain aku tidak akan tertarik dengan duri itu. Aku akan berjalan dengan hati-hati. Itulah takwa, berjalan berhati-hati di atas muka bumi. Jalan hati-hati tuan-tuan. Nak bergaduh, nak horn, nak bawa laju, nak apa, semua kena berhati-hati. Sebab hari ni tuan-tuan dapat satu ilmu, Allah dia boleh buat benda, tapi dia ambil 6 masa. Sebab dia nak abang kat kita, aku buat detail tuan-tuan, aku buat detail. Dia nak abang lagu tu. Jadi hampa kena jaga. Memang aku hantar hampa untuk jaga. Jadi kita bila ada dalam ni, ketua kelas ni, budak-budak ni, yang mana ketua kelas, jaga kelas, tak mau bagi buat jahat, bergaduh apa semua. Pasal apa? Pasal kita duduk atas muka bumi Allah. Allah suruh jaga. Kita orang dewasa duduk sekampung. Pasal apa? Kena bersatu padu. Tak boleh bergaduh. Walaupun ada benda boleh bergaduh, tapi jangan bergaduh. Pasal apa? Sebab ni muka bumi Allah. Dia esok akan tanya. Pasal dia buat detail. Dia nak tempat ni barakah, dia nak tempat ni barakah, dia nak tempat ni aman. Tak tahu kita bagi huru-hara. Dia dah susun elok dah. Esok geram lah. Geram. Malaikat settle sat. Mampu ya. Hak tu yang malaikat bermain rantai, tarik gerek tibai belakang Allah Akbar. Al-Humazah kan, wailul likulli humazatil lumazah kan yang apa? La yumbazanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musallah fi 'amalin mumaddadah. Dia ada apa? Dia ada selak pintu dia. Orang terjun dalam tu nak kerabat balik naik, malaikat tutup pintu, selak orang duduk dalam. Ui, ini bukan cerita tuan-tuan. Allah. Tapi sonok tak tuan-tuan duduk majlis ilmu. Bila kita duduk majlis ilmu, kita beringat, jadi kita insaf, beringat, fikir, itu semua pahala daripada Allah Ta'ala. Semua Allah bagi. Sebab apa? Cuba tengok. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah hampa tak tengok unta? Nampak? Tengok unta pun dapat pahala, Allah Ta'ala suruh. Lagi Allah Ta'ala kata apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun, ataupun afala taqilun. Pada diri kita, hampa tak perasan ke ada aku cipta sesuatu pada hampa? Nampak? Fikir pun dapat. Afala tatafakkarun. Ada lagi. Insaf. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang rasa insaf taubat dan orang yang ambil wuduk, membersihkan diri, mandi wajib dan sebagainya. Allah suka. Tahu tak? Tadi bila kita dengar lah, kita rasa macam astagfirullahalazim. Itu Allah suka tu. Siapa tak sayang Allah lagi tak tahulah. Allah sayang kita tuan-tuan. Allah sayang kita. Tu seronok. Seronok bila cerita pasal Allah, kita tak ada rugi. Kita seronok tahu dia sayang kita. Dengan kita nak balas balik sayang dia. Okey? Salah satu cara nak balas sayang dia, semayang. Bila? Lah ni nak semayang ni. Jadi marilah sama-sama kita mengakhiri. Tadi saya terlupa dia. Saya pergi dekat UniKL, boleh saya belah lagu tu je. Habis majlis tak ada duk doa kat budak-budak tu. Kesian budak-budak tu nak duk belajar tu. Sedangkan mereka nak ilmu, manfaat apa semua kan. Budak-budak mengaji ilmu, doa makbul, lupa nak doa. Jadi kita doa sini, hadiah juga untuk mereka berdoa ni lah sekali, insyaAllah khair. Allahumma syrah bil Qur'anil azimi sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا رب. أنت تعلم سرنا وجهرنا وتعلم نياتنا فاقبل معذرتنا يا الله. Janganlah engkau jadikan kami yang hadir dalam majlis ini, kami keluar daripada majlis ini, melainkan andai ada di kalangan kami yang berdosa, diampunkan dosanya ya Allah. Jangan jadi kami di kalangan yang ada di dalam majlis ini yang keluar daripada majlis ini, melainkan sekiranya dia berhutang, kau mudahkanlah dia melangsaikan hutangnya ya Allah. Jangan ada di kalangan kami yang hadir dalam majlis ini, dia keluar daripada majlis ini, melainkan sekiranya dia sesat, tolong tunjuk dia jalan pulang ya Allah. Jangan ada di kalangan kami di sini ya Allah, dia keluar daripada majlis ini, melainkan sekiranya dia sakit, disembuhkan penyakitnya ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau jadikan mereka yang hadir dalam majlis ini, dia keluar daripada majlis ini, melainkan sekiranya dia belum mendapat petunjuk, campakkan petunjuk dan hidayahmu kepadanya ya Allah. Jangan jadi kami yang hadir di dalam majlis ini, yang ada di dalam majlis ini, yang keluar daripada majlis ini, melainkan sekiranya dia masih bujang dan belum bertemu jodoh, temukan dia dengan jodoh yang soleh dan solehah. Ya Allah, jangan jadikan anak-anak yang hadir di dalam majlis ini, melainkan apabila dia keluar daripada majlis ini, melainkan engkau akan kurniakan mereka ilmu yang manfaat, ilmu yang melimpah ruah, ilmu yang dapat menerangkan hatinya, kuat ingatannya, tajam fikirannya, luas pemikirannya, dan jadikan dia mendapat ilmu yang beri manfaat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jangan jadi ibu bapa yang hadir dalam majlis ini, melainkan apabila mereka keluar daripada majlis ini, dikurniakan kepada mereka zuriat dan anak yang soleh dan solehah, dikurniakan kepada mereka kesabaran yang tinggi, dikurniakan kepada mereka lapang dada, dikurniakan kepada mereka rezeki yang melimpah ruah, dikurniakan kepada mereka rezeki yang datang daripada pelusuk yang hanya engkau saja ya Allah tahu daripada mana datang rezekinya itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk anak-anak kami yang belajar di serata institusi pengajian yang berada di negeri Pulau Pinang, khususnya di negeri Kedah amnya, dan juga negeri-negeri yang lain, Perlis dan juga Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, Johor, dan sekalian negeri di Malaysia khususnya dan di dunia secara amnya. Kurniakan kepada mereka duduk di dalam dewan peperiksaan agar mudah boleh menjawab soalan ya Allah, agar mudah memahami soalan ya Allah, dan kurniakan kepada mereka ilmu yang manfaat ya Allah, dan jadikan dengan ilmu itu mereka mengenalimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, andai ada di kalangan kami di sini ataupun di mereka di luar sana ya Allah yang akan pergi untuk kembali kepadamu buat selama-lamanya, matikanlah mereka dan matikanlah kami dalam mati yang baik. Jangan engkau matikan mereka dan jangan engkau matikan kami dalam mati yang tidak baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf ada salah silap. Hadza wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.